Guys, please lah. I dah tak rasa confident untuk buat video. Dah macam lost. Dah tak ada idea. Dah tak tahu. Dah tak boleh nak spontan sangat. So, I hope korang bear with me until the end of the video. Tolonglah support I balik. I need your support again. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Should I say welcome for the first time, like the first video? Welcome back guys. Thank you for still supporting me. Walaupun dah bertahun I tak upload video, tapi korang still datang and tengok my new video. Thank you so much. Okay, so video kali ni I harap korang dengar sebab aircon betul-betul atas ni. So I harap dia tak mengganggu voice I. So video kali ni I nak share my top 3 ready to go. Sekarang ni kita dah dalam zaman yang dimana malas bersiap. I dah dalam fasa malas nak bersiap. Maksudnya macam selalu kita keluar, kita akan cari baju. Lepas tu nak cari baju, kita akan cari seluar. Lepas tu cari seluar, pakai kasut apa, bag apa, tudung apa, semua kan. But now, I ada 3 ready to go outfit. Mana I hanya grab outfit ni and then I just need to choose tudung, kasut, handbag, then kita skip lah step 1 dan 2 pilih baju dan seluar tu. Okay, I akan start dengan yang paling mahal. My first outfit is set. Set ni macam agak mahal tau. Kalau korang pergi kat TikTok atau Shopee, korang akan dapat macam harga lebih murah like 40, 50, 60 kan. Tapi yang ni dia mahal almost 90. Tapi I suka gila. This is my first purchase tau. Dia baju dan dia ada seluar dan baju dia labuh. Dan dia macam too good to be true tau. Sebab I susah sangat nak jumpa baju set yang labuh, yang sizing besar, yang bootcut. Seluar dia cantik, cutting semua tu kan. Susah sangat nak jumpa. Sebab sekarang ni memang banyak baju set, tapi mostly semua pendek. Dia tak sesuai untuk orang-orang yang tinggi. I taklah tinggi mana, tapi macam tinggi lah. Baju yang diorang jual set tu mostly untuk macam yang rendah-rendah, yang comel-comel je cantik pakai. Yang tinggi-tinggi nampak pendek macam tu. So, I macam bersyukur gila I jumpa baju ni. Tapi dia agak mahal. Kalau korang pernah dengar, this is from Sarah Fuad punya baju. I terjumpa baju ni dekat IG. Dan time tu harga dia like RM89. I macam mahalnya, tapi macam teringin sebab macam cantik, terlalu cantik untuk model pakai. Tapi biasalah, model pakai mesti cantik kan. Kita pun terbeli, terracun sebab model. Kalau model pakai biasa-biasa, kita pun tak nak belikan macam tu. Itulah marketing diorang. I memang macam no, I need to have this macam tu kan. So, I beli time sale. Tak salah I time sale RM75 satu. Macam okey lah, daripada RM89. Okey lah, kurang kan. Dan I tak menyesal beli baju ni. Cantik. Kain dia memang kain, orang kata kain ironless. So macam kalau lepas korang basuh, korang terus gantung, nanti bila-bila korang boleh terus pakai je, tak payah nak gosok-gosok dah. So dia yang ni, this is the first version tau. So dia, first version dia buat macam hand sock. Macam bagus lah kan, dia grip dekat tangan so that tak adalah ada lorot jatuh. Tapi dia punya kekurangan adalah tak boleh nak ambil uduk sebab dia dah macam lock tau. Dia lock dekat bawah ni, so macam tak boleh nak naik sampai ke lengan lah. Itu je dia punya spoil. Tapi like macam I cakap ni first version dia. So diorang dah keluarkan second version di mana tangan dia macam ni. Tangan dia buta. Dia membuatkan I rasa nak beli lagi banyak sebab warna dia cantik. Tengok ni tak silap I warna resin kot. Yang ni I tak ingat. Tapi yang ni dah tak jual rasanya sebab dia dah tukar ke pattern macam ni kan, pattern button. So I tak ingat ada tak warna yang sama macam ni. Tapi warna dia cantik, kain dia sedap, tak panas. Tapi a bit jarang kot. Seluar dia like cutting bootcut. Taklah bootcut, tapi dia bukan straight cut. Dia macam like ada shape sikit. And then untuk perbezaan sizing, dua-dua ni saiz yang sama. Cuma dia yang baru ni, yang second version ni, dia macam besarkan sikit dekat bahagian tight. Itu cukup. Lampu dia memang cantik. Lampu dia untuk punggung cantik lah. Nanti I letak gambar macam biasa. Gambar dekat sini atau dekat sini. Tengoklah mana-mana. Tapi I suka and now I have 3 colours. So nak kata betapa I sukanya baju ni kan. Tapi dia macam membuatkan I berfikir lah untuk beli lagi sebab harga dia like RM80. Tapi hari tu ada sale. Hari tu ada sale RM65 satu. I tak tahu kenapa I tak beli. Tak ada duit kot. So macam biasa kalau korang nak beli, I akan tinggalkan link dekat description box. So next, the second one is dia dress. Dia bukan set tapi dia dress. Tapi dress dia lawa. I rasa dia standard dress kot. I rasa ramai dah pakai dress ni. Dress ruffle tu yang bertingkat-tingkat tu macam tu. Tapi cantik. Yang ni pun I rasa I tak menyesal beli walaupun harga dia like RM40. Yang ni. Oh, now baru I perasan yang I ada baju semua warna macam ni
Dia macam ni tau, dia ada lipatan bertingkat-tingkat ni, tapi dia cantik gila. Dia cantik, tapi dia a bit pendek untuk I. I mean bukan, dia macam ngam-ngam dekat buku lali. So kalau I nak pakai heels, dia akan tergantung. Kalau I pakai flat shoes, dia tak nampak cantik macam tu. Dia cantik kalau pakai yang sneakers ke. I ada gambar, I ada contoh. Okay, satu pakai sneakers, satu pakai flat shoes tu. So korang boleh tengok bezaan dia. Kalau pakai sneakers, dia lagi nampak macam remaja-remaja kot. I love the sizing because I jenis yang nak kata apa, bahu I bidang. I susah nak cari baju yang ngam-ngam. Macam dari dulu lagi, kalau I kan macam kecil, bukan kecil, macam kurus dulu. So macam bila cari baju, macam I sepatutnya boleh pakai size S atau M, tapi I terpaksa ambil size L sebab bahu kecil. Sebab you know sizing perempuan kan bahu mostly kecil, tapi I bahu bidang. Sad but true. I bahu bidang, so I kena terima benda tu dan I terpaksa ambil size besar. Baju ni free size, tapi baju ni I suka sebab dia dah bahu besar, satu. Lepas tu lengan dia pun memang still panjang. I pakai pun dia still lebih daripada, I tak tahulah, lebih kot daripada pergelangan ni. I suka baju yang lebih daripada lengan, lebih daripada ni, lebih daripada macam baju ni kan, dia macam pendek kan, tapi okay je. Sebab I still have hands up kan. Apa-apa baju pun boleh, tapi bila baju ni menepati kriteria yang I cari, yang I tak perlu custom made, dia macam I seronok lah. I suka. Dulu sampai kan I rasa macam I need to custom made baju tau. Macam kena, tak kali nak beli baju kena pergi kedai suruh orang buat. Sebab memang susah nak cari sizing yang ngam-ngam, yang cantik. Kadang-kadang bahu besar dengan pendek, apa, labu pendek. Sebab I kan tinggi, lepas tu macam banyak sangat benda nak kena go through macam tu. I think I did best purchase. Okay, I suka baju ni. I kalau boleh nak beli lagi, tapi harga dia RM39. Dia macam mahal juga sebab kain dia, you know, kain dia jarang tau. Nampak tak? Korang tak nampak kan? Kain ni tau, kain, nampak tak? Korang nampak tak kain dia macam ni? Kain dia licin, tak panas, sejuk, tapi dia macam jarang. Dia nipis. Agak nak beli lagi satu, tapi I nak ada lagi satu sebab dia terlalu senang macam ni kan. I tak gosok tau, lepas basuh I gantung. So dia macam terus, korang boleh terus pakai bila masa korang macam dah lambat, boleh terus pakai. Tak payah nak pergi gosok baju apa semua kan. Korang just kena gosok tudung je, macam tu. I recommend untuk beli, tapi kalau korang rasa macam meh, macam tak nak, so tak payah beli. Nanti korang beli, korang akan salahkan I. Tolong jangan beli kalau korang tak nak. Okay, so macam ketiga, dia jubah, dia kaftan yang, kan kaftan dulu lengan pendek, orang buat tidur tu kan. Sekarang dia kaftan yang lengan panjang, tapi kaftan ni cantik gila. Cantik, murah, berbaloi, kain elok, sizing elok. Memang yang ni the bomb lah. Memang I macam I suka gila tu baju tu. Yang ni jubah tu, nanti I akan tak gambar. I sebenarnya malas betul nak bangun ni, sebab I rasa I tak perlu bangun dalam keadaan yang sempit ni. So ni jubah tu, I mean ni kaftan tu. Okay, kaftan kan selalu ada yang ni kan, apa? Ni. So dia macam ni kaftan, tapi dia lengan panjang. Macam tu. Kaftan ni pun sumpah I cakap dia senang. I mean dia kena gosok, itu je. Dia punya kelemahan adalah kena gosok. Like korang nampak ke? Yang ni pun gantung lepas basuh, tapi still ada kedut-kedut kot. Tapi macam kalau korang rushing pun korang boleh je terus pakai. Yang ni lagi I tak kata apa, dia free size. Dia ada dua size. Satu free size, satu lagi satu SM size, satu lagi satu SL size, satu free size. SL size tu tak silap I, dia macam muat untuk orang yang berat sampai 90 kg macam tu. So dia macam free size lah, tapi dia bukan yang, dia free size yang bukan plus size. Macam mana? Okay, SL tu macam free, size biasa, S sampai XL tu. Tapi yang free size tu macam plus size punya size. So macam everyone can wear this. Please lah, baju ni sangat murah. I rasa macam terlalu murah. Macam it's too good to be true. It's nonsense tau. Macam murah gila. Like mana korang nak dapat baju murah macam ni macam tu. Sebab dia jubah satu, lepas tu permintaan pun ramai, banyak. Tapi harga dia, like harga apa, normal price dia macam 29 macam tu. Lepas tu tapi dia selalu sale 27, dan I pernah beli sale RM23 sahaja. So macam tolonglah korang beli. Sebab dia terlalu cantik. Labuh dia ngam. Pakai heels ke pakai
sneakers ke okey. Macam tak ada masalah lah. Memang tolonglah pergi beli sebab dia terlalu cantik. I tak boleh nak kata apa dah. Memang I suka baju ni. Sampai kan nak tengok tak koleksi dia. Okay, ni satu kan. This is my first purchase. Time tu I beli satu je sebab nak try. Lepas tu kakak I try. Lepas tu mama pun macam suka. Semua orang macam suka sebab macam free size lah. Semua orang boleh pakai kan. So macam boleh je beli banyak-banyak. Nanti kita tukar-tukar lah macam tu. So this is second. And ada lagi kat sana yang belum buka. Yang ni yang dah buka. Yang kat sana tu yang belum buka. Itu I baru beli time sale RM23 tu. So ada putih, purple, hitam. Ini everyone should ada. Emerald. Kakak I ada warna mint green dan satu lagi magenta. Tapi itu dengan mama. So macam I tak boleh tunjuk warna dia macam mana. Tapi tolonglah beli guys. Cantik dan berbaloi. Like korang boleh dapat 400. Macam dia terlalu murah. So tolonglah korang pergi beli. Kalau korang suka baju macam tu, korang takkan menyesal. Okay, itulah. Baju dia cantik. Cantik sangat. I rela habis duit untuk baju ni sebab macam boleh pergi mana-mana kan. Like casual boleh, pergi office boleh, pergi mall boleh, pergi kenduri pun boleh. Like macam simple je pergi kenduri pakai kaftan, jubah. Macam taklah nak bok-bok sangat kan. Macam okay, senang. Itulah beli guys. At least lah korang perlu ada warna hitam ataupun warna ni cantik. I tak ingat nama dia, tak silap Cedawood. Brick Red Milo, navy blue. So go and grab yours. Okay. 3 ni memang akan jadi my go to outfit setiap kali macam I dah lambat kan. Kita tengah fikir-fikir baju, lepas macam dah lambat. So kita ambil je baju-baju macam ni. I rasa I pun kita tambah collection baju-baju macam ni. Lebih senang untuk I buat keputusan untuk keluar macam tu. So guys, itu sahaja racun I untuk kali ni. Tolonglah, I rasa macam I perlu penat I buat video dia habis bateri pula. Okay, so please lah guys, korang kena ada baju ni. Tak pakai tu, yang korang rasa nak pakai tapi tak pakai tu, korang boleh lah pergi jual pre-love ke apa. Sebabnya dah tak pakai sampai bila-bila nak duduk dalam almari tu kan. So baik korang beli baju yang korang akan pakai everyday punya wear. Macam korang boleh pergi mana-mana pakai baju tu kan. So girls, kita ni walaupun malas, kita nak bersiap kan. Macam I malas tau, macam nak keluar tapi malas nak bersiap. So itu saja guys, itu saja untuk video kali ni. See you when I see you. Bye.